ajarkan dia dulu. Dia duduk dekat net sini, kita dekat sini, kat tengah-tengah lah, biasanya tengah-tengah. Jangan duduk dekat tepi, kita ke tengah. Ini seorang pelajar, kita nak ajar dia seorang pelajar. Macam saya katakan, saya pelajar, saya cikgu, saya coach. You sebagai anak murid. Jadi saya akan cakap, okey, ni di sini, ni sebelah kiri, ni kidal lah, ni sebelah sini. Ni sana belakang sikit. Okey, ke hadapan maksudnya macam ni ke hadapan. Okey, ke hadapan. Jadi Anik pegang tadi pohon pegang tadi pohon tadi Anik pegang. Okey, nanti kaki kanan Anik ni ke depan, ke kanan. Okey. Kaki kiri ke belakang dan kriket di bawah, biasanya di bawah. Di bawah. Nanti Anik macam ni pelan-pelan macam ni swing. Okey. Kidal sebelah kanan kan macam tu. Ini asas untuk baru hari ni dia kenal tenis. Pusing sampai belakang. Seterusnya Anik duduk kat sini. Cikgu coach akan ambil bola. Anik dekat sini, Anik dekat sini. Bola Anik pegang raket, bola letak. Bola tu letak, okey. Lepas sikit ni. Kaki kanan ke depan tadi, kaki kanan ke depan mengalir ke sana. Sana sini, ada sini. Saya